Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okay guys, Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel Adalah Mustafa. Apa khabar semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan ke. Okay guys, kali ni aku nak buat satu kerja-kerja DIY di mana baru pasang aircon di bilik anak aku. Jadi dia link lah, dia terpaksa salur ke luar lah, sebab yang ni adalah bilik tambahan yang sebelah atas tu. Dan bilik ni juga aku gunakan untuk YouTube aku lah. Jadi banyak lah peralatan YouTube kat sini. Juga bilik studio YouTube lah, studio kecil. Jadi kali ni aku nak buat DIY di mana aku dah beli casing lah untuk cover benda ni lah, saluran air aircon dan juga kabel aircon semua tu lah yang berkaitan, kabel hitam ni kan. Jadi aku dah belilah casing untuk kabel dan juga saluran air aircon yang menghubung ke outdoor unit ataupun condenser. Jadi aku dah beli. Sebenarnya yang aku beli banyak-banyak ni adalah untuk 2 unit aircon lah yang aku pasang di bilik belakang. Jadi casing ni aku beli melalui Lazada dan dia jual dekat Shopee juga. Kalau kita pasang casing ni, ia lebih cantik lah berbanding kalau kita beli dekat kedai hardware yang mana hanya menjual casing yang biasa saja. Dan dengan ada casing ni, ia lebih memudahkan lah kita untuk pasang casing lah, sebab design dia ada dia punya corner, ini penyambung dia. Cuma kita perlu buat gerudi lah dinding yang part-part yang ada lubang ni. Yang ni dia punya yang hujung sekali yang dekat atas tu. Ini corner ni kat situ. Dia ada 2 versi lah. Yang ni ada 1 meter dengan 2 meter lah. Jadi aku beli yang 1 meter lah. Jadi setiap 1 meter kena ada penyambung dia. Okay guys, nanti aku tunjukkan cara pasang kalau aku ada kesempatan lah. Tidak aku tunjuk result akhir je lah. Okay guys, stay tune guys. Okay guys, aku dah buat sedikit penyambungan casing untuk aircon punya hose ni dan air aircon. Jadi aku dah sambung sedikit. Dan ujung tu kena pakai casing jenis macam tu. Setiap satu tu kena gerudi. Yang ni pun aku gerudi juga, yang bucu ni. Ni. Yang ni pun penyambung ni pun aku skru dia dan aku gerudi. Inilah. Yang benda ni, casing yang panjang ni kita tak perlu gerudi lah. Kita hanya slotkan dalam setiap penyambungan ni lah. Yang paling susah sekali aku nak cakap yang bucu ni lah, yang susah sekali. Yang ni okey lah, dan yang ni paling senang lah. Penyambungan yang ni paling senang. Okay guys, stay tune guys. Okay guys, aku telah pasang semuanya. Casing aku dah ikat dengan skru. Aku gerudi menggunakan dengan penyambung-penyambungnya lah. Dan yang akhir sekali pun aku letak penyambung. Ni guys. Okay, lebih kurang 3 penyambung guys. Dan yang ujung sekali. Lepas ni bolehlah aku tutup dan aku pasang. Okay guys, stay tune guys. Okay guys, selesai sudah pemasangan casing aircon bahagian luar yang menyambungkan unit luar. Jadi agak kemas lah kalau kita pasang benda ni guys. Dan mudah. Casing ini tujuannya untuk memudahkan lah untuk kita membuat DIY guys. Kalau kita gunakan casing yang kita beli dekat kedai hardware ke, dia terpaksa potong. Banyaklah kerja pemotongan, kena ukur. Yang ni tidak, hanya pasang siap. Dan ia lebih kemas guys. Tengok guys, kemas guys. Yang pedulikan yang atas tu guys, tengok tu. Yang ni memang saya ingat lah, yang sebab asal pun memang dah saya ingat. Sebab tujuan dia, kata pemasang installer tu, dia kata sebab
ada saluran air aircon, jadi dia perlu sangat jadi air tu jatuh lah supaya tidak bertakung dalam saluran tu. Jadi aku ikut je lah seperti pemasangan asal, tapi at least saluran yang hitam tu dengan air tu dah tertutup, jadi ia agak kemas guys. Ok guys, begitu guys. Diharap tutorial ini dapat membantu guys untuk membuat DIY bagi casing aircon sendiri. Kalau upah pasang benda dengan casing ni, dia akan charge lain guys, mahal guys. Jadi bersyukurlah kerana ada casing ini dekat Shopee ataupun Lazada guys. Ok, nanti aku share link Shopee lah ataupun Lazada untuk you guys beli guys. Bantu aku guys dengan membeli link tersebut agar aku dapat commission sikit guys. Ok guys, semoga tutorial dan DIY ini bermanfaat pada you guys. Ok guys, jika anda suka video ini guys, jangan lupa subscribe channel aku Adalah Mustafa, like, komen dan share, dan jangan lupa tekan lonceng guys supaya you guys tidak terlepas video-video baru yang aku akan upload dari semasa ke semasa guys. Ok guys, kita jumpa di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.